Jom Jamal Cicit. Hari ni Akak Jamal nak bawa adik Jamal pergi berbuka puasa dekat UK Farm. Ha? UK Farm bukan ada binatang ternakan je ke? Hey, bukan ada binatang ternakan je, tapi ada juga juadah berbuka puasa. Tengok tu ada ayam menetas. Mana juadanya? Ya, sambil menikmati pemandangan ayam-ayaman, itik-itikan, kambing-kambingan di situ. Kita juga boleh menjamu buffet yang disediakan. Siap boleh dengar ceramah lagi. Ceramah ni khas daripada owner UK Farm sendiri tau, Mr. Go. Wow, ini apa pula ni? Ini ada air panas, ada sup-sup. Lepas tu ada juga nasi tau. Nasi dia ada lauk. Ni sate. Lepas tu ada kuah kacang. Lepas tu ada sayur, ada udang-udangan, ada telur-teluran dan juga kambing-kambingan. Okay, tak lupa juga ada pizza-pizzaan. Walaupun pizza dia nampak lepeh je, tapi guys, pizza dia sedap. Lain daripada yang lain. Betul. Adik Jamal. Lagi satu Akak Jamal. Apa lagi? Akak Jamal love dengan spaghetti dia. Sebab udang dia gemuk-gemuk. Betul. Ni apa? Susu susuan. Siapa yang berbuka kat sini akan dapat susu. Ada susu kurma, susu original, susu kambing. Dan juga korang boleh membeli jugalah aiskrim buatan UK Farm di sini. Wow. Boleh tahan lama je video ni. So kalau korang berminat boleh contact UK Farm, tapi kena booking dulu 3 hari sebelum. Sebab adik dah Kak Jamal approve.